Barang siapa balik, malaikat maut datang sentap nyawa dia besok. Tiba-tiba mujriman, dia berkubang lagi dengan dosa macam-macam. Ya, Tuhan beri umur dia berpuluh-puluh tahun, ya, dia tak sempat nak basuh dosa dia tak sempat nak cucikan maksiat yang dilakukan, dia leka membersihkan benda yang tidak ada harga. Dia bersihnya kereta dia bersihnya badan dia bersih rumah tangga dia kan, yang tu dia bersih. Yang tempat tilik Tuhan qalbi ni, dia biarkan kotor, berkeladak, ya, dengan hasad, dengki, dengan sifat-sifat mazmumah, riya, ujub, takabur, hubbud dunia, hubbul mal, hubbur riyasah. Ulama kira dekat 800. Ulama kira dekat 800. Kita kalau tanya 10 bengkam, gigi nak jawab. Yang besar-besar dia apa? 10 ada. Apa dia? Besok jawab. Balikkan tengok kitab. Ya, itulah leka je kita, tuan. Ya. Jadi oleh kerana dia balik menghadap Tuhan, tak sempat, maknanya apa? Nak membasuh. Maka ketiga itu, mujur satu kemujuran dia, iman dia tak tercabut. Ya, punca dia iman tak tercabut. Itu nasib baik dia. Bolehlah juga dia masuk syurga. Kalau tidak, kalau iman ditanggal, dia habis kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi apa punca dia tadi? Ya. Sebab tu ketiadaan menjalankan pemikiran, dia tidak ada muhasabah dalam kehidupan dia. Ya, sebab apa tidak ada muhasabah? Leka, tuan-tuan. Sebab dia kasih kepada dunia yang sementara. Hubbul ajilah. Ya. Tu. Dan dia tidak memperjalankan ke hati dia ke hadrat alamil ghuyub. Ya, alam yang sebelah sana yang kita nak balik esok. Itu di antara punca-punca dia. Sebab tu ulama kata sababut tawahum al-ghairiyah. Sebab tawahum al-ghairiyah, dia jadi waham dengan selain Allah tu, ya, ialah punca dia adamul fikrah. Ketiadaan menjalankan fikrah yang Tuhan beri akal tidak, dia fikir benda lain. Jadi wasababul adamul fikrah, sebab ketiadaan fikrah tu ialah apa? Hubbul ajilah. Dia kasih, dia letakkan qalbi dia tu dengan benda yang segera. Dia kasih benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Itu orang paling bodoh dalam dunia. Tak ada orang paling bodoh, paling bebal manusia, itulah dia. Dia kumpul, dia kejar benda nak tinggal. Yang nak dibawa ni tak disiapkan. Itu manusia dipanggil apa? Paling bodoh, ajhalun nas. Sejahil-jahil manusia, itulah dia. Ya. Jadi dia kata khub akan ajilah tu, fahya asyaghilah lil qulub. Ya, fahya yakni hubbul ajilah tu, kasih pada benda yang segera. Apa dia kasih dekat dunia? Sebab tu kita minta Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku saja. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia tu masuk dalam qalbi ni. Dunia kalau masuk dalam qalbi, jahanam kita, kan. Sebab qalbi ni tempat apa? Tempat kasih, tempat sayang kat sini. Kalau kita masukkan hubud dunia kat sini, habis hubullah akan keluar. Ya, hubullah akan lagi. Maka tidak adalah kebinasaan bila dalam qalbi insan tidak ada rindu, tidak ada kasih dengan Allah SWT. Maka tiga itu habis. Dia akan jadi mangsa kepada musuh yang terdekat, nafsu dan syaitan.